Sorry. Ni sebab kot ni pasal Assalamualaikum Tuan. Salam. Daripada mana ni? Kami daripada Batu Pahat. Daripada Batu Pahat. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Baik Raja, masya-Allah. Macam mana setakat ni sampai sini? Apa perasaan? Kagum Saya kagum dengan collection yang sebelum ni kita tak tengok dekat apa tu exhibition lain kan. Tapi tu nak tahu kalau macam pedang-pedang ni kan, macam pedang Saidina Hamzah ni. Ini replika ke betul? Ni original. Itu yang kita kagum tu. untuk mendapatkan barang-barang yang original kan, dan buat pula pameran ini, buka pula kepada rakyat, buka kepada masyarakat kan, nak tahu betapa keagungan Islam zaman Rasulullah tu sangat-sangat hebat. Jadi kalau tak ada benda-benda ni, mungkin kita tak boleh buka mata masyarakat untuk melihat keagungan Rasulullah zaman tu kan. Jadi bila tak ada keagungan, tak ada pameran ni, orang nak jatuh cinta dengan Rasulullah tu for what orang kata. Jadi bila ada macam ni, ya Allah, jatuh cintanya Sorry. Ni sebab kot ni pasal bapak saudara Rasulullah. Kita tahu peristiwa yang dia kena bunuh tu macam mana. Macam alhamdulillah kita boleh tengok. Tahniah kepada Galeri Aura Islam sebab buat macam ni kan. Dan kalau boleh promotekan lagi secara besar-besaran supaya semua umat Islam datang sini tengok betapa agungnya Rasulullah, bahawa ada rasa cinta dengan Rasulullah kan. Masya-Allah. Poin saya nak tanya, sepatah dua kata untuk orang luar sana yang tak pernah hadir ke Galeri Aura Islam. Masya-Allah. Datanglah ke Galeri Aura Islam ni, tengoklah sendiri dengan mata kepala sendiri betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa bila Allah kata kena selawat setiap hari 1000 kali tu. Buatlah. Dan bila datang kat sini, rasailah dia punya sebab dia tu, bila tengok setiap satu barang-barang yang Rasulullah ada kan, secara maya, macam secara real macam ni, rasalah sendiri. Kalau kita bagi ucapan macam ni, kita bagi tahu kan, mungkin tak rasa apa-apa kan, tapi you datang. You dapat masuk-masuk aja dia punya aura dia tu, memang aura betul. Allahu Akbar.